Hai dan Assalamualaikum. Selamat datang dalam channel Awish Gamer. Okay, untuk video kali ni kita akan main game yang okay, dah start guys. Game ni cok, kita kena pilih gigi. Macam korang tahu, ada juga mainnya macam tu. Nama game ni Chompet. Jadi kita kena pilih gigi lah. Kalau kita pilih gigi yang salah, nama ramai ada seorang akan salah dan orang tu akan kena makan. Aku pilih ni. Okay, jom kita tengok siapa je betul. Masuk dalam gigi. Oh, gigi. Dah, gigi yang salah tu tak ada siapa pilih. Jadi tak ada siapa terhimpi. Kita kena bertahan sampai orang terakhir. Let's go. Okay, aku pilih yang tu. Oi, vegan. Macam mana kau boleh ada kat situ? Oi, orang semua tak boleh gerak ni. Vegan. Mereka apa vegan? Vegan ni sangat sus ya. Vegan. Tepi dah. Kaki dia bijak je. Bacon. Kau bela buaya ni, kenapa buaya tak makan kau? Bacon. Boleh dia gerak-gerak. Macam mana boleh gerak tu? Bacon ni hack ke apa ni? Aduh, bacon ni. Buat aku sama tu. Tak kena makan pula dia. Okay. Oh, lupa ada macam ability kat bawah ni. Ada shield macam ambil bonus. Biar aku cuma nyangki. Sekejap aku tak guna shield lagi. Tak boleh guna shield. Saya guna shield. Bacon ni lari sana lari sini. Untuk dia yang boleh jaga. Dia semua gerak keras. Dia semua boleh gerak. Mana cik? Kenapa bacon ni hack pula ni? Dia termasuk dalam ni. Aku sudah mati. Dia termasuk pula. Ya. Sekarang dah sikit orang sekarang waktu tu guna shield. Jadi aku banyak ni. Aku rasa main dah dulu. Kita guna shield. Shield ni tu pengetahuan seorang semua kan. Shield ni dia lindung 50% daripada nyawa kita. Ni kalau kita kena makan, nyawa kita tinggal separuh. So nyawa kita tinggal separuh, jangan guna shield. Kalau beli shield lagi sekali, mati juga. Sebab buaya ni dia makan tolak 100 nyawa. Tapi shield ni akan lindung 50 nyawa je. Jadi kalau nyawa korang kuning, korang guna shield, korang mati juga. Jadi jangan guna shield waktu nyawa korang kuning. Ada nyawa penuh boleh guna shield lah. Tapi kalau guna 2 shield tak apalah. Okay. Dia bacon ni kenapa? Dia cakap lagi dia menang kan. Kau tak menang lah. Ada shield lagi ni. Ada juga seorang lagi ada shield juga. Okay, jom kita tengok. Kau harap aku bukan lah. Nope. Ui. Masuk macam mana? Kita apa nyawa aku 50. Okay, aku tak nak beli shield timbal sikit. Ish. Macam mana ni? Kau ambil yang terakhir lah. Yang terakhir. Tak ada siapa pilih. Okay, aku harap charge-nya sangat tinggi kan. Aku mati. Benda apa bikin ni? So, aku usaha je aku tengok bikin ni. Okay. Amat tu. Okay, mati. Tinggal aku dengan perempuan ni. Okay. Oh, dia memang ada shield dah. Charge dah 50% aku beli gigi. So gigi yang aku beli ni confirm selamat sebab aku ni tambah. Gigi selamat kuasa ni. Yeah. Nope. Dia siapa? Aduh. Dia siapa? Macam balik je aku beli. Tapi kalau aku letak kat situ dia mati dah sekarang. Tak apalah. Ish. Pilih lain jam. Aku takut dia. Apa pun terbikan ni. Masuk dalam tanah tergeram kat lagi. Kenapa bikin ni? Orang main gini. Tinggal lah kau Samsia. Tapi dah ada shield tu ni last round. Samsia kau pilih dulu aku kiri mana tu. Terus kau kamu lah. Apa ni? Yang tu. Tak nak tukar ke? Nope.
Kos juga. Aman-aman kita boleh menang. Trolling ni agak kalah tengah. Yeay, betul dekat aku. First try, first win. Ya, terima kasih. Terima kasih. Let's go. No. GG. Lama aku. Yeah. Aku menang round pertama. Okay. Wih, nampak ni semua siapa pula tu putih pula. Ini okay, baiklah. Kita pergi ke round yang kedua. Teleport terus. Baru nak buat transition. Kita pilih yang ujung sekali. Ramai-ramai ni seorang akan kena makan. Meninggal dah. Awak boleh meninggal. Oh, setiap kali orang survive kan. Kalau kita survive kan, dia akan dapat duit tambah 50. Kalau aku dia akan dapat. Paling kalau survive lagi tambah 1, tambah 100. So dia dapat. Silap awal sangat aku tak guna bawal. Guna macam 16 tu. Aku ada 25. Tak berhasil dia. Aku tengok bunyi aku berapa dia lagi ni. Memang boya ni resist dengan tim dia tu. Oh, hijau. Hijau semua kena. Aku pilih random dulu je, aku tak tahu. Nope. Oi, apa ke? Aku rasa sebab aku nak main sangat member guna freeze terus. Ada. Sebab main-main sangat ada apa salahnya. Ui, semua orang ada shield. What? Oh, tak apa, aku pro player. Aku boleh shield. Wow. Ini dah, ha? Ikut. Mana kau macam tukang? Aku ada juga freeze ni, tapi freeze yang bagi aku tak faham freeze tu. Kena guna cepat-cepat. Okay. Aku rasa aku nak guna shield lagi ni. Lock aku masih ada. Masih ada lock ni. Aku nak guna freeze. Awak aku freeze dekat orang kena pilih. Aku tak tahu aku boleh tekan je. What? Aku tekan orang ni sebab takut orang tu dah tekan dah. Tembas. Aku freeze dia aku sini. Aku pandai sangat. Tak apalah sebab aku selamat. Sampai ada tu lagi. Asyik boy aku tak kena faham. Kita akan guna shield pula sekarang. Dah save lagi good. Shield. Macam mana aku boleh freeze lagi dia? Botak. Botak pula. Siapa dah tak tekan. Oh, yang mati ni ke? Bacon, kau guna shield tak pasang. Tengok ni, aku akan tunjuk. Nampak tak pasang. Sebab shield dia akan tunjuk 50% je boleh dengan kita. Boyanya akan attack 100%. Ni yang bacon 350. Shield tu 50. Yang bacon 100 saja. Mati juga. Boyanya attack 100. Apa bacon? Tu pun tak tahu. Aku rasa di finale lagi sekali. Yes! Oh, dah belum menang lagi, belum menang lagi. Nak lasi lagi sekali. Kau pilih dulu, saya okey je. Tapi nasib je. Betul ni? Tak misal. Nope. Misal tak? Nope. Misal tak? Menggoi lah kamu. 2, 9. Apa ni? Aku yang kena. Faham boy you. Jangan. Aku ada 50 yang. Okay, aku bagi dia pilih. Pilih. Tukar lah sikit. Aku tak bercatat. Okay, tidak. Chance 50%. Menasib dia. Yang botak kan ada rambut dengan berpihak kepada siapa boy. Dia berat kena boy. Yeah.
Ya. Gula betul lah. Ya. Ya. Ada siapa dapat kalahkan aku. Okay, dia tak win aku yang seluruhan. Apa? Whatever. Whatever you have lose. Saya nak le buat. Okay, aku nak win. Sebelum nyempat lah aku record video. Okay, come on. Aku nak beli shield siap-siap saya kau guna. Aku tak guna lagi. Awal-awal macam tak best lah. Sebab macam tak rasa langsung main dia. Sebab it's a game je lah man. Game je. Kenapa? Dah tahu itu sikit jangan terasa sangat aku menang je pun. Cuma masalah ni. Kenapa ada? Tiba-tiba ada sikit pun ya. Orang dah 3 dah boleh. Mana ni? Ui, aku juga kena. Kena faham. Sekarang aku rasa aku nak. Ui, kena picuk. Okay. Dah lagi lah ni kena picuk. Macam dekat. Aku rasa aku raja dalam ni sebab aku asyik. Aku nak biar kumpul banyak-banyak. Di dalam lah. Kita pasti dalam game je dengan habis. Tak ada lagu. Nak kumpul banyak-banyak. Kumpul. Okay. Ini finale ni. Siapa kau yang menang? Kamu ni itu pun tak tahu. Bleh. Bleh. Ni kat rumah kamu boleh tak? Okay. Boleh. Bosan ni. Ni saya macam bosan sikit. Jadi lawa-lawa kan. Walaupun memang tak nak mati awal. Bosan nak sebab lawa-lawa. Nope. Meninggal lagi. Nampaknya aku rasa kan dia kan dah menang 2 kali. Dia menang 2 kali? Lepas kita main last round. Dia lah macam tu. Kena bijak juga. Tolong. Kenapa sampai yang cakap sorang-sorang guys? Yesus. Cakap sorang-sorang. Aku rasa dia private dengan siapa lah tu. Dia duduk. Okey suruh apa ke. Okay lah. Okay, sekarang kita tunggu next round. Last round lah tu. 2 orang menang, 2 orang kalah. Sampai gitu. LOL. Okay. Nak minggir dah. Dah 2. Tak apalah, kita tunggu next round. Okay, sekarang ni kita kena tunggu untuk round yang kelima. Aku tidur dulu lah. Banyak orang yang aku nak sediakan nak beli macam-macam ability. Sekejap. Banyak ability, ada store, boleh beli apa-apa. Skin pun ada. Tapi mahal skin dia. Skin gigi set. Skin ni banyak statistik aku. Kita beli 3 lah. Sebab nak guna 2 kali. Sekali awal-awal
Guna sekali satu shield. Lagi sekali guna 2 shield. Baru kira 100. Yep. Terus pun ni. Kita tambah 2 lagi. Satu lagi. Itu je lah tulis. Sedia untuk last round lah. Nak mati. Okay, we do last round. Yep. Ada speed. Ada apa-apa. Ish. Macam, ada power. Oh, tapi tu. Free shield. Yeah, nampak shield. Nampak shield. Mata. Kalau kita aku tahan 3 kali lah. Man. Ya, aku guna 2 shield. Lindung 1. Daripada boya tu. 2 shield lagi, lindung 1 lagi. So, ya. Aku boleh selamat 3 kali. Biar aku macam ada 3 nyawa. Kalau dia 2 nyawa extra weh. Okay. Dia hanya bijak. Aku menang ni. Okay, game dah habis ni. Siapa tahu menang. Orang menang. Kita akan start on terusnya. Wah, boleh dia buat lagi. Ini memang aku swing ke. Selamat menyambut lah. Kita akan main round terakhir. Kalau aku menang 2 round awal tadi aku menang. 2 round tadi aku kalah. Round terakhirnya aku menang lah. Kita akan gunakan segala 5. Weh, aku dapat apa benda lagi. Nak bagi 5. Baik betul lagi. Dapat apa tadi? Ni aku macam ada 3. Habis aku orang. Habis. Aku boleh kena 3 kali tapi tak mati-mati. So, kalah kali ni semua. Tak nak guna semua lagi tapi bazir. Saya guna 2-2. Dia guna mati awal. Kesian tadi masuk air. Ini ada tu juga boleh tambah kertas. Saya tak beli je. Pasal aku yang kebenaran. Saya nak guna shield saja. Wih. Mantap bila dapat aku dah banyak nyawa. Aku kebal. Yes. Yeah. Kita guna lagi. Ada aku ni. Dulu lagi risau. Aku nak bagi keselamatan. Takut dulu. Takut mati dah. Okay. Selamat. Mati dah. Kita mau betul dia. Mana dinding. Kenapa ramai orang tak ni? Oh tu dinding. Dinding siapa? Apa? Oh, siapa mati? Tak ada siapa. Okay. Tak mampu kata dia juara sebelum ni. Menang ni pun. Pun aku juara 2 kali berturut-turut menang je. Dia dah mati pun 2 kali berturut-turut. Mana ini juga keluar tu. Kosong. Saya cakap. Banyak sebenarnya apa. Apa tu? Nanti kena aku lagi. Macam mana aku boleh masuk dalam tower awal? Okay, aku bisa ikut sebab aku ada shield. Semua orang takut nak masuk. Okay, dia tengok. Ui, macam aku je selalu duduk belakang. Juara sebelum ni. Ni Joy. Yeah, ada 4 orang lagi. 4 orang lagi. Dia banyak belum menang. Korang takut nak pilih. Pilih lah. Korang takut. Bagi ruang pilih mana-mana tu ni. Semua datang tu. Okay, siapa kat dekat aku? Oh, tak. Ini makau. Lembu mati. Itulah boya makan lembu. Dinding. Dengan aku dinding dengan bacon. Buka lah boya. Buka boya. Aku rasa ini lag tu. Kenapa aku tak boleh tekannya? Yes. Lag. Okey dah. Betul. Lag kita dah lag. Okay.
Buaya tak buka mulut dah. Weh, Bruh. kena juga. Tolong. Nasib baik hidup lagi. Tapi aku ni kebal. Menangnya. Satu lagi shield tu nak. Macam tak biasa sebab kita ada. Apa aku dah menang. Cepatlah. Buatlah apa takut sangat. Weh, freeze bila aku pun. Aku dah pilih. Aku freeze macam tak payah ni. Freeze tak payah. Okay, dinding. Bye-bye. Freeze aku lagi. Gitu. Final round. Bikin kau pilih dulu. Bikin. Pilih bikin. Bacon. Bacon. Nak tukar ke? Nope. Okay, betul. Bacon ni yakin sangat. Oh. Nope. Bruh. Lemak. Tak. Aduh, nyawa aku. Uish, ni kalau je aku tak tahu. Yang menang. Yang menang kali ketiga. Okay, ni gigi selamat. So, bacon terus gua tu bacon pilih tu betul. Hihihi, aku satu nak. Selamat tinggal bacon. Aku kata Bruh. apa pun dia bacon ni. Pergilah masuk. Kau balik. Mati dah pun. Ish, bacon. Kenapa kalah? Ni, jangan pandang rendah pada bacon. Jadi. Bacon pilih tu bacon. Kalau kalah juga dah tak tahu lah. Okay, bacon. Bacon tersingkir. Dan aku menang lagi. Buat kali ketiga. Ini kali terakhir tak kira dapat lah. Macam aku udah banyak sih. Tak apalah, aku udah banyak pun sebab aku menang. Sebab aku banyak duit. Okay juga lah. Aduh. Mana pelang. Okay. Baiklah guys, aku sampai situ je dah main 5 round dah. Dah cukup dah. Kurang menang dah. Kali dah pun menang dalam game ni. So, yeah. Joget aku. Okay, dah. Bruh. Bye-bye semua. Salam. Bye-bye. Kita kena baham. Ni boleh rekerin. Mati dulu sebelum kena baham. Bruh. Okay, bye-bye.